Asal sebab ayah korban tu. Hai Abah, hari ni aku nak share dengan Abah resepi sup daging tulang. Okey, first kali hampa sediakanlah ni daging yang telah dicincang tu kan. Lepas tu masukkan tulang sikit. Kemudian hampa blend lah ni bawang besar, bawang putih halia, blend sikit. Hampa cian dalam periuk yang panas. Lepas tu hampa ambil lah bahan-bahan yang aku dah tulis ni tau. Baca jangan lupa. Hampa masukkan sekali dalam periuk tu. Lepas tu hampa masukkanlah bahan-bahan ni juga tau. Tengok tu. Lepas tu masukkan sekali juga. Kemudian hampa masukkanlah ayam bubur bagi penuh-penuh tu kan. Lepas tu kacau-kacau seketika. Bila daging tu dah empuk, masukkanlah garam dan juga perasa sedikit. Lepas tu last kali tabuklah irisan rusuk dan bawang. Dah siap dah sup tulang raya Pak Man. Halo. Ada pula tambah belacan nasi putih. Makan dengan semana-mana. Mantap. So, mana nak try buat sup yang sedap, hampa boleh lah save video ni dulu tau.